Geng, video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang terbaru. So, aplikasi ni bukan aplikasi yang korang kena main game ataupun jawab survey ataupun buat task. Dia aplikasi yang kita kena invite orang. Korang boleh ajak kawan untuk dapat RM2. Satu orang yang kita invite boleh dapat RM2. Kalau dua orang kita invite akan dapat RM4. Tapi saya tak pasti event dia sampai bila tamat. Saya pun baru dapat info ada yang mengatakan aplikasi ni boleh buat duit tanpa perlu modal. Maksudnya korang tak payah buat task, tak payah jawab survey, tak payah main game. Kita just invite orang je. Invite orang gitu guys, untuk dapat RM2. Tapi kalau korang yang nak invite orang lain, lepas tu diorang yang kita invite, diorang tak nak guna aplikasi ni pun boleh, tak ada masalah. Lepas diorang dah register, diorang dah guna korang punya kod, diorang boleh delete. Tapi kalau orang yang kita invite tu dia nak juga belajar buat duit dekat dalam aplikasi ni, kita kena ajar diorang. Sebelum tu saya nak ajar korang dulu macam mana cara nak register. Dan duit yang korang dapat dekat dalam aplikasi ni, korang boleh transfer pergi ke bank korang. Daripada bank korang boleh transfer ke TNG, ataupun korang nak tukarkan dengan top up boleh, nak tukarkan dengan apa, nak beli barang ke, guna duit ni nak beli barang ke, nak bayar bil air, bil api pun boleh, tak ada masalah. Okey, jom. Step yang pertama, korang kena tekan dulu link dekat bawah video ni. Download dulu aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas tu korang klik dekat bahagian get start. Dekat bahagian sini korang pilih register now. Lepas tu korang masukkan nombor telefon korang. Ada nak isikan nombor telefon 60, korang tak perlu letak dekat depan. Contoh macam ni. Okey, lepas tu korang klik dekat bahagian continue. Nanti korang kena verify nombor telefon korang. Diorang akan hantar kod verify dekat SMS korang. Jadi korang masukkan je kod tu, lepas tu klik next. So, lepas korang dah masukkan kod verify, korang boleh baca diorang punya TNC. Nanti lepas korang dah baca semua ni, korang tandakan kotak dekat bahagian bawah. Lepas tu klik continue. Dekat bahagian sini pula korang boleh masukkan korang punya personal detail. Tapi benda ni saya rasa boleh je kalau kita tak isi betul. Yang pertama, korang boleh masukkan nama korang. Lepas tu korang boleh isikan nickname. Korang pilih Malaysia. Dekat bahagian bawah ni, identity card ni korang boleh masukkan korang punya nombor IC. Kena masukkan 2 kali. Lepas tu korang pilih tarikh birthday korang. Pilih korang lelaki ataupun perempuan. Pilih bahasa Melayu. Masukkan korang punya email. Untuk tempat tinggal ni korang boleh letak dekat Kota Kinabalu. Lepas tu paling bawah sekali kod referral ni, korang boleh masukkan kod referral yang ada dekat bawah video ni guys. Okey, kalau kita nak invite orang, kita pun kena suruh orang masukkan kita punya kod referral dekat bahagian sini untuk dapat RM2. Lepas tu korang klik continue. Lepas tu dekat bahagian sini pula korang kena masukkan alamat rumah korang guys. Kalau macam saya pernah duduk dekat sana, jadi saya boleh masukkan alamat sana guys. Ataupun korang boleh cari alamat dekat Google gang. So, lepas korang dah isikan semua benda yang dia nak ni, korang tandakan kotak dekat bahagian bawah ni, korang isikan sekali lagi. Lepas tu korang klik continue. Lepas korang dah lengkapkan korang punya alamat rumah, nanti korang klik continue. Korang kena verify pula korang punya email guys. Cara nak verify email, korang buka dekat Gmail korang. Lepas tu cari email daripada Yono. Kemudian korang klik dekat bahagian verify email. Lepas korang dah berjaya verify, baru korang boleh login korang punya apps. Lepas korang dah login, nanti korang kena create 6 digit pin. Benda ni korang kena buat sendiri guys. Korang isikan 6 digit pin. Korang kena ingat tau pin tu. Sebab nanti kalau kita nak transfer duit ataupun kita nak beli barang ke, kita kena isikan pin untuk kita buat pembayaran. Sama macam TNG kan, kalau kita nak beli top up ke ataupun kita nak transfer duit, kita kena masukkan pin untuk tujuan keselamatan lah kan. Korang kena create sendiri korang punya pin guys. Okay, lepas korang dah settlekan korang punya pin, korang klik dekat bahagian account. Lepas tu korang tekan dekat bahagian upgrade now. Korang kena upgrade korang punya wallet. Korang kena setting dia punya limit. Klik dekat bahagian upgrade now. Lepas tu nanti korang follow je dia punya step by step. Lepas korang dah settlekan isi apa semua yang dia nak, nanti korang klik dekat bahagian continue. Lepas tu korang kena verify. Settle korang verify, klik dekat bahagian get start untuk korang verify lah kan. Settle korang verify, korang boleh back balik. Lepas tu korang dah boleh buat duit. Kat dalam aplikasi ni, cara nak buat duit dia, kita kena invite orang. Kita kena share kita punya kod referral untuk dapat RM2. Satu orang yang kita invite, kita boleh dapat RM2. Tapi sebenarnya orang yang kita invite tu tak perlu pun upgrade diorang punya wallet. Kalau kita nak invite orang, orang tak perlu upgrade wallet pun kita boleh dapat duit. Cuma kalau upgrade wallet tu kalau korang nak withdraw duit korang. Kalau kita nak withdraw, kita kena upgrade kita punya wallet. So maksudnya dekat sini, kalau korang dah register, korang tak payah upgrade lagi pun tak apa. Kalau kita nak invite orang lah, nak dapatkan duit kan, perlu upgrade pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak withdraw nanti, kita nak scan QR code ni, baru kena upgrade untuk kita transfer duit. So tadi saya try invite seorang, saya dah dapat RM2 guys. Dia invite terus dapat. Orang guna kod kita, lepas dia submit, dia akan bagi tahu macam ni kejap. Okey, dia akan keluar macam ni geng. Kalau orang yang kita invite tu ada keluar benda ni, maksudnya kita dah berjaya invite dia guys. Nanti korang just tunggu je duit masuk dekat korang punya wallet. Kalau nak memudahkan korang, korang kumpulkan je dulu duit dekat dalam wallet. Korang tak payah upgrade lagi. Korang kumpulkan je duit dekat dalam wallet korang. Bila dah cukup berapa ringgit yang korang nak transfer, korang klik dekat bahagian scan. Korang try scan dulu. Kalau boleh, korang tak payah upgrade wallet. Kalau tak boleh, korang kena upgrade korang punya wallet guys. Cara nak invite orang, korang klik dekat bahagian invite friend. Lepas tu copy korang punya referral code, share dekat kawan-kawan.
Bila ada orang daftar, korang kena suruh diorang masukkan korang punya kod ni dekat bahagian referral code. So lepas diorang tekan submit, diorang verify diorang punya email, diorang dah berjaya buat PIN apa semua, dah masuk dekat dalam aplikasi ni, baru korang akan dapat RM2. Tapi kalau korang masih lagi tak dapat RM2, korang klik dekat sini guys. Dekat bahagian profile, lepas tu korang tengok dekat bahagian bawah sekali. Jom saya tunjuk jap. Dekat bahagian sini guys, dekat bahagian bawah sekali kan ada referral code kan. Ataupun kalau diorang dah register tapi diorang terlepas masukkan korang punya kod referral, diorang boleh masukkan korang punya kod dekat bahagian profile tadi. Dekat bahagian bawah ni dia ada tempat untuk isikan referral code. Lepas tu masukkan kod korang, klik dekat bahagian save. Kalau diorang dah masukkan tapi korang tak dapat RM2, korang kena suruh diorang setting balik dekat sini. Nanti kalau dia dah ada keluar sukses macam saya tunjuk tadi kan, maksudnya dah berjaya invite guys. Ok, macam tu je cara nak main dekat dalam aplikasi ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Kalau saya cakap terlalu laju, korang boleh undur balik guys, ataupun ulang balik, ataupun boleh chat je saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang yang mana korang silap. Ok, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum.